Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Jumpa lagi di channel Aku Boleh Buat guys. Bagi yang baru terjumpa channel ini, mohon bantu untuk tekan butang subscribe, like and share ya guys. Okey, hari ni saya nak tukar signal fender Asia. Okey, saya beli yang jenis ni jenis LED. Okey guys, tapi tak ada jual kat Malaysia, dari China. Okey guys, jom kita mula projek. Untuk buka dia punya mentor sekali dengan cover dia tu, saya guna ni alat ni. Saya guna alat ni. Okey, jadi kita jolok dia dari depan. Okey, tolak dia sampai dia ada bunyi letak. Okey, tak ada bunyi. Biasa dia ada bunyi lah. Ni pun dah tertanggal. Dan ni dah boleh tarik. Tarik je dah. Okey. Kemudian kita boleh picit dan cabut je. Tak juga. Okey, cabut. Okey, settle. Kita boleh try yang baru beli tadi. Saya tak pasti ni dia punya ni, kena tengok dulu, ada dua. Kita kena test satu-satu dia punya nyalaan dia. Kita nak dia nyala dari kita nak dia punya ni nyala dari depan ke belakang. Okey, ada dua biji. Saya try satu dulu. Ni tak masuk betul ni. Okey. Belum nyala dah. Okey. Yang ni dia menyala macam ni. Untuk pasang ni patutnya okey, yang ni kena duduk belah sini. Jadi dia betul lah, dari depan ke belakang. So, boleh pasang je lah. Cocok ni, kita tekan je. Dia payah sikit sebabnya dia ni straight. Kalau yang original dia bengkok tu Ini dia masuk straight. Jadi dia wire dia tersangkut sikit lah. Dia kena ejas lah wire dia masuk dalam ni. Okey, dan kita tekan je. Macam tu. So, cabut dia punya ni. Jom kita tengok hasil dia. Yeah. Jom guys. Okey, saya nak pasang yang sebelah kiri pula. Untuk makluman, memang dia bagi memang untuk kiri dan kanan jadi yang ni betul lah. Saya terus try tadi, terus memang tepat yang sebelah kanan. Dan yang ni memang sebelah kiri. Okey. Saya nak pergi pasang sebelah sana pula. Cara dia sama je. Okey guys, yang sebelah kiri mentor saya dah sambung. Okey. Dan tadi saya kata macam kena oten sikit ni. Tak payah. Sebab dia memang saiz dia bagi ngam-ngam. Jadi kita masuk terus je macam ni. Tapi kena tekan kuat sikit lah kot. Yang tadi tu saya oten sikit. Yang ni tekan je. Nak try sebab yang tadi saya oten. Okey. Boleh guys. Dia masuk memang ketat guys.
Oh, tak gerak guys. Cun. Okay guys, sebelah kiri. Okay, setakat ni dulu video untuk kali ni. Harap memberi manfaat. Mohon maaf atas kekurangan. Jumpa lagi jika berkesempatan. Bye bye.